Mula-mula tenang-tenang je, tiba-tiba Hasanah memecah suasana. Stand by. Speed. Dasar perampas. Aku kenal lah nak buat aku ni, dia takkan buat hal tau dah. Kalau kau tak buat hal, bukan kau yang cakap pasal ni. Cerita apa? Ini cerita fakta tau, bukan saja-saja buat-buat cerita. Sekarang ni, kita dekat sini, kita nak cari salah siapa. Sekarang ni, sebenarnya saya sakit ni, Hidayah ni kita kenal tau. Ada orang cakap, ada lelaki lain, lelaki. Siapa yang buat cerita ni? Malu apa? Saya nak panggil sangat lagi. Pantang betul lah kalau semua perampas macam ni. Hidayah ni, aku kenal lah nak buat aku tak kamu hal. Kalau lelaki ni tak ada masalah, dia takkan okey ni. Faham tak? Okey, Syarik. Dia turun dulu tangan. Baru turun dulu tangan. Sebab fokus dia punya cincin, lepas tu baru dia turun, baru kita orang fokus sana. Okey. Dah? Okey. Dah speed. Speed. Salah dalam masjid tu. Nak cakap ni fakta tau. Ni semua fakta, ni bukan apa tau. Sekarang ni kita nak tanya, kita bukan nak pilih siapa lelaki yang salah, yang tak salah. Sekarang ni kita nak tahu siapa yang buat cerita, siapa yang buat fitnah ni. Fitnah dekat Hidayah ni, kata Hidayah ni ada lelaki lain lah. Siapa? Siapa yang cakap tu? Kita lagi malu. Ni maruah kita tau. Nak je bijak. Tak bijak lah perempuan ni. Tak betul lah aku buat perampas ni. Aku kenal lah Hidayah nak buat aku ni. Bagi reaction terkejut. Pak, dengar suara terkejut tulis. Oh. Action. Pantang betul aku buat perampas macam ni. Aku kenal lah Hidayah nak buat aku. Dia takkan buat hal tak nak kalau kau tak buat hal. Cerita apa? Ini bukan cerita, ini fakta. Sekarang ni kita dekat sini bukan nak cari salah siapa. Sekarang ni, Hidayah ni kena fitnah. Sampai orang cakap dia ada lelaki lain. Siapa? Siapa yang cakap-cakap tu? Nak malu apanya? Tak payah nak malu lah. Cut. Okey, pen kamera belakang ambil mark dengan tu. Okey,
today is my last day. Dapat jugalah satu frame dengan Abang Jam. Tapi saya tak ada scene dengan dia. Ni dia. So my last day. Ready? Ini bukan cerita lah bang. Ini fakta. Sekarang ni kita kat sini bukan nak cari salah siapa tau. Sekarang ni semua kan dah fitnah Hidayah ni. Cakap Hidayah ni ada lelaki lain dah apa dah. Ha? Siapa? Siapa yang cakap tu? Malu apanya? Tak payah nak malu sangat lah. Captain. Serap for Endola. Thank you so much. Ya Allah. Thank you so much. Sebagai Thank you. Hasanah. Thank you. Okay, saya terima kasih kepada semua tim, especially kepada director, producer, production manager dan semua tim yang terlibat. Alhamdulillah, I'm so happy with this team. Terima kasih pada Watak Hasnah tu. Harap Watak Hasnah tu dapat memberi impact kepada semua. InsyaAllah saya dah buat yang terbaik. Malalah tahu kan kita manusia tak perfect InsyaAllah. Jadi saya nak ucapkan tak terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut bulan puasa dan juga selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kalau tak jumpa. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Ni abang. Okay, isyarat for Abang Mae. Sedikit sepatah kata, dua kata. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Semoga sukses ya drama ni ya. Okay. Berjalan dengan baik. Alright, thank you.